Ini persoalan tentang mimpi. Yang sambungan ni saya rakam semula lah. Ada bila check balik ada tersilap. Tentang persoalan tentang mimpi, rentetan daripada kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni. Kita dalam umat dalam keadaan beragama ni, kami diajar oleh guru-guru kami lah, termasuk almarhum Ustaz Zaidi sini cakap, orang-orang yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW ini, mereka hanya anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi bila dikurniakan mimpi dapat bertemu Rasulullah SAW, kita punya kesinambungan daripada kesan mimpi itu ialah apakah berubah akhlak kepada si orang yang diberikan rezeki dapat bermimpi bertemu Rasulullah SAW itu. Boleh dikiaskan dengan orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, yang sesetengah dalam masyarakat Islam ni ialah itu orang-orang yang mulia lah, kan, mendapat kurniaan Lailatul Qadar. Tapi apakah kesinambungan daripadanya? Apakah bertambah baik akhlaknya? Apakah bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia bangga dengan anugerah mimpi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia? Adakah dia merasa makin tawaduk sebab dia anugerahkan mimpi? Mimpi ni, lepas saya bersembang dengan Ustaz Zaidi, masa dia hidup lah almarhum, dan juga saya berbincang dengan sahabat saya dalam tarekat Naqsyabandiyah, dia ada input yang menarik yang secara umumnya saya rasa boleh kongsi, iaitu apabila mendapat apa saja kurniaan Allah Ta'ala, firasat ke mimpi ke apa semua, itu semua sekadar busyra, berita gembira sahaja, menunjukkan boleh jadilah kita dalam jalan yang betul, kita sedang mengikut sunnah Rasulullah SAW, kita kita tidak lari daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak lari daripada pegangan mana-mana mazhab, yakni kalau kita Syafi'i lah di Malaysia. Itu antara lain, dia sampai kita istiqamah melakukan mungkin zikir, mungkin selawat, ada amalan kita yang menyebabkan kita layak mendapat mimpi bertemu Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang dianugerahkan malam Lailatul Qadar itu sama lah macam orang mimpi jumpa Nabi tu, orang yang terpilih lah. Tapi jangan ada rasa bangga apa tu semua, kan. Jangan ada rasa macam aku istimewa pada orang tak sampai ke level aku dulu, level aku sekarang. Macam ada sesetengah, mungkinlah ada sesetengah jemaah ke, mereka mengatakan ukur tingkat KPI ataupun penanda aras bagi kemuridan ataupun kelayakan muridnya menjadi murid bagi pandangan seorang guru tu ialah bila dapat mimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi persoalan yang saya bincang selalu dengan sahabat saya Naqsyabandi ni, sebab ni dalam bincangan antara murid berlainan tarekat ni dibenarkan, sebab sekadar macam kita bersama sembang, tapi ada input yang kita boleh kongsi untuk manfaat, supaya kesimpulannya kita dekat kepada Allah Ta'ala sudah lah. Ada grup tu yang kadar ukurnya ialah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Jadi dia macam ada setting pula. Kau jumpa Nabi baru kau confirm jadi anak murid aku. Ini pun pada saya tak tahu cakap macam mana lah. Saya pun kadang macam maknanya macam ni lah. Dia benda tu busyra, bukanlah itu kayu pemuku. Sebab kalau ikutkan amalan Bashir sendiri amalan hebat, kan, dalam riwayat walaupun orang kata riwayat Israiliyat, ada wali Allah di kalangan Bani Israel yang hebat, akhirnya mati kafir, kan. Tengok, sebab
bila makin dekat orang dengan Tuhan, makin besar syaitan yang datang untuk mengganggu. Jadi persoalan lagi satu nak sebut tentang anugerah tu antaranya mimpi dan Lailatul Qadar. Lagi satu macam orang pergi balik haji. Balik haji tandanya boleh kita tengok macam sama ada mardud atau mabrur. Mardud ditolak, mabrur diterima. Kadang-kadang melalui tanda kita boleh agak dah. Jadi kadang-kadang ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang mendapat anugerah-anugerah tu. Contohnya orang yang dapat haji mabrur, dia punya perwatakan dia nampak lebih baik. Kita duduk dengan dia pun lebih tenang. Dia tak kisah pun orang panggil dia haji ke, tuan haji ke, mak haji ke. Dia orang panggil pun okey, tak panggil pun okey. Tak kisah. Sebab benda tu semua tak ada pada dia. Mungkin kesan mudah-mudahan haji mabrur tu. Mungkin kesan haji yang mabrur tu kita tak tahu kan. Jadi kita kepada orang-orang yang dianugerahkan dapat mimpi bertemu Rasulullah SAW, itu kita apa, mungkin kita bersangka baik, kita sangka lah dekatnya dia dengan Rasulullah, rajinnya dia berselawat, jadi dapat anugerah mimpi Rasulullah. Lagi satu mimpi yang saya nak bawa ke dalam tajuk ni selepas ini ialah mimpi Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya perkongsian saya lah kepada yang sudi mendengar rakaman video ni, bahawa apabila kita ni dianugerahkan macam-macam kurniaan dari Tuhan seperti solat yang khusyuk, hati yang tawaduk, apa semua, jangan kita rasa itu semua dari kita. Dalam tasawuf itu dianggap masih lagi hijab, sebab yang mengizinkan kita beramal dan bahkan memberikan kurnia pun, bahkan na'udzubillah sampai boleh ditarik balik kurnia itu pun Allah Ta'ala juga. Jadi adab kita apabila dianugerahkan dengan hal-hal yang sedemikian, jangan lari daripada kita niat nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi hal mimpi jangan terpesona. Di samping alhamdulillah, bersyukurlah bila ada yang ditakdirkan dapat mimpi bertemu Rasulullah SAW. Itu alhamdulillah. Saya bukan orang yang menolak secara total mimpi bertemu Rasulullah SAW. Cuma bila saya hasil muzakarah dengan sahabat saya tu, saya dapat kesimpulan bahawa orang-orang yang nak bertemu Rasulullah SAW ni, dia ada apa, panduan-panduan dia. Dan sahabat saya kongsi, dia kata ada cara duduk dia sebelum tidur, adakah berwuduk, cara duduk, cara baring di sisi ahli sufi. Betul, ahli sufi sebenarnya kadang-kadang bila dia ajukan persoalan begini, dia orang pun malas layan sebenarnya, sebab benda ni sebenarnya dia tahu kalau terpesona jadi hijab. Kalau cerita pun nak bawa ke mana sebenarnya. Saya memetik kata kawan saya tu lah, kalau dapat mimpi pun kau nak bawa ke mana mimpi kau tu. Hatta kalau kau zikir pun, kau zikir kau nak bawa ke mana sebenarnya. Betul, ada guru mursyid yang kena bimbing, zikir ni gini. Betul, guru mursyid dia orang tak apa nak layan sangat benda macam ni. Share saya mimpi Rasulullah. Jadi so apa kaitan dengan aku? Maknanya kita jangan rasa kalau minta takwil tu lain bab, minta takwil. Tapi kalau Rasulullah ni, maknanya umumnya guru akan suruh beristiqamah lah dengan zikir. Itu bagi orang yang ada guru lah. Pada orang awam yang mimpi jumpa Rasulullah SAW tu, memang itu pun kurnia juga. Tinggal lagi nak bawa ke mana mimpi tu, bawa ke mana. Tetap balik pada syukur dan minta Allah kekalkan hati agar tetap berjalan sebagaimana di dunia Allah bagi kurnia melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Maka mudah-mudahan dapat melihat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Bahkan baginda Rasulullah SAW memang bersiap sedia untuk membantu kita. Bahkan syafaatnya pun juga bukan kepada orang yang dapat mimpi saja. Antara syafaat Rasulullah SAW di akhirat ialah syafaatul uzma li ahlil kabair min ummati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah SAW yang agung tu juga bagi ahli-ahli maksiat yang buat dosa daripada kalangan, yang buat dosa besar di kalangan umatku pun ada bahagian, ada portion syafaatnya. Jadi orang yang bertemu Rasulullah dalam mimpi di dunia ni boleh jadi ada yang istimewa di sisi Nabi SAW yang hanya Allah saja mengetahui. Itu huraian sedikit, penjelasan sedikit dari saya tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW, Lailatul Qadar dan kesan-kesan ibadat yang lain. Maka jangan terpesona, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sambung track selepas ini.